Saya Zul. Dan saya Kisha, wartawan TVSB. Pada hari ini telah berlangsungnya program Nilam Nadi Ilmu Amalan Membaca. Program ini telah berlangsung dengan kejayaannya mengikuti jadual yang ditetapkan. Program ini diikuti dengan pelajar PPKI yang bermula pada pukul 11 pagi. Seterusnya, program ini diteruskan dengan pelajar tingkatan 3 iaitu pada pukul 11.10 pagi, diikuti dengan pelajar tingkatan 4 pada pukul 11.30 pagi. Program ini disambung lagi dengan pelajar tingkatan 5 pada pukul 11.50 pagi. Mengikut laporan, aktiviti ini bukan sahaja untuk meningkatkan ilmu membaca dalam kalangan murid, namun ia juga menambah pengalaman dan nilai-nilai murni dalam kalangan murid. Kesimpulannya, program nilai ini berjaya dilaksanakan dengan lancar dan dapat memberi manfaat kepada semua murid yang telah terlibat. Sekian saja liputan daripada saya untuk program Nilam.